Hi guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan review hasil kamera Honor Magic 8 Pro. Beberapa hari lepas aku ada join event Honor Magic 8 Pro daripada Honor Malaysia ni, event daripada Kelab Kamera Kedah. So aku memang purposely datang ke situ untuk test Honor Magic 8 Pro ni. Sebab apa, aku selalu tengok gambar member-member lawa gila guna Honor Magic 8 Pro ni. So aku pun nak test sendiri betul ke power. So dia bukan event kosong, dia ada juga pertandingan di mana Honor akan bagi kita learn Magic 8 Pro. Lepas tu kita pun pergilah keluar, jalan-jalan, pergi cari subjek dan tangkap gambar dan balik bagi gambar masuk pertandingan. So tajuk untuk pertandingan tu adalah Honor, sama nama macam nama phone pula. So lepas dah bergambar grup, kami pun bergerak ke lokasi masing-masing untuk mencari gambar masing-masing. Gambar yang diperlukan 2 je, tapi masa ada 4 jam. Lokasi event kami di tengah-tengah Pekan Alostar, so kami pun akan pusing-pusing di kawasan sekitar lah. Lokasi first yang aku pergi adalah Pekan Buah, tapi masih pagi waktu tu, pukul 9 lebih, belum ada aktiviti yang banyak. So aku pun shot lah satu keping je gambar dekat sini. Dan aku bergerak ke Pekan Rabu. Aku tengok dekat bahagian Pekan Rabu pun kedai-kedai masih lagi baru je buka. Orang pun tak ada nak shoot gambar apa kan. Nak cari tema Honor ni agak susah. So aku bergerak kat Jejantas Pekan Rabu tu. So dekat sini korang boleh tengok lah, aku nampak ada landscape yang cantik. Tapi of course lah, kalau nak masuk pertandingan Honor tak kena kot tema. Tapi aku nak test juga dia punya kamera. So aku pasang dekat quadripod arm glass ni, and then aku start ambil gambar. Of course dekat bawah kan ada pergerakan kereta, kita kenalah pakai slow shutter. Kalau dekat kamera kita nak kena ada filter, ND filter lah, nak set slow shutter lah dan sebagainya. Tapi dekat kamera ni mudah gila nak set slow shutter. Aku just masuk ke light painting, and then ada beberapa option kat situ. So kita test silky water. Aku memang best dengan silky water. Untuk silky water ni aku tak ada video dia. So inilah gambar untuk image silky water. Aku tangkap gambar ni, exposure dia kejap je, dalam 1 ke 2 saat je. So kita dapat blur yang taklah terlalu panjang. At least kita nampak ada motion blur. So kualiti gambar dia actually sangat-sangat nice, sangat-sangat cantik. Kalau korang boleh tengok dekat sini, matahari ada seketul dekat atas tu. Tapi korang tengok bayang dekat bangunan Pekan Rabu ni masih lagi cantik. Dan korang tengoklah dekat bahagian jalan pun cantik exposure dia. So dia memang balance cantik. Aku nak test pula dia punya light trail dia, macam mana efek pada waktu siang. Dan inilah hasilnya. So aku buat light trail yang agak panjang sikit. Of course lah, light trail nak kena buat malam baru dia cantik, sebab kita akan nampak cahaya je. Tapi yang ni kita nampak bentuk kereta lah untuk light trail. So far not bad. Tapi result dia tak cantik sangat lah sebab dia waktu siang kan. Kalau waktu senja ke cantik sebab ada lampu. Korang bayangkan ini adalah daripada view kamera satu lagi. Kamera yang aku tengah tangkap gambar sekarang ni tengah bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Sebab tripod yang aku pakai ni dia satu batang je dan dia simple untuk phone je. Walaupun dia bergoyang-goyang, gambar bangunan, jalan dan semua objek-objek yang tetap dekat tempat tu tak bergerak langsung. Yang bergerak hanyalah kereta-kereta sahaja. So of course kalau korang shoot handheld, even 2-3 saat korang pegang pun masih lagi boleh dapat gambar yang sharp. Dan dah shoot beberapa keping, aku pun geraklah ke tempat yang lain. Kat sini kawasan dia ada banyak pokok, redup lah kan. Dia macam taman macam tu. Of course dekat bahagian bawah pokok dia redup, tapi dekat langit of course dia cerah kan. Tapi korang tengoklah gambar yang aku ambil ni. Langit, pokok, highlight, shadow semua cantik. Lawa kot, tak payah edit. So langit biru masih lagi boleh dapat, detail pokok masih lagi cantik dekat shadow. So macam mata kita tengok. Dah sampai dekat kawasan hutan ni, apa lagi, kita kenalah test makro kan. Tapi aku cari serangga tak jumpa. So kita shoot je lah pucuk-pucuk pokok yang ada. So ini adalah hasil gambar daripada pucuk-pucuk pokok. So kita buka 10 kali iaitu 230mm, tak pakai pun makro mode. Cuma korang tengok dekat sini bunga ni dia bergerak sebab dia ditiup oleh angin. Jadi bila aku tangkap gambar, korang perasan tak ada satu defect dekat sini? Ada color yang tak wujud pun pada asalnya, tapi ada dekat bunga ni. So means kalau kita nak tangkap gambar, kita nak kena pastikan subjek kita tu statik, tak boleh bergerak-bergerak. Dia masih lagi dapat gambar yang cantik, tapi ada defect sikit dekat gambar tu. Aku dah kaji benda ni dan jap lagi kita bongkarkan kenapa dia jadi macam ni. Okay, next aku move ke kawasan Masjid Zahir sebab tema dia Honor kan.
kalaulah ada orang tengah beribadah ke kat dalam tu, macam cantik juga untuk kita tangkap gambar. Kenalah sikit dengan tema. First kali aku sampai dekat depan pintu ni, aku tengok view dia cantik, color dia pun tengah cantik. So aku try shoot. Aku nak test dia punya camera range. Wide angle 0.5 dapat wide yang cantik. So korang boleh tengoklah dekat sini, color cantik, detail cantik. Dan kita move kepada 1.0, masih lagi cantik, detail dia semua cantik. Kita move kepada 3.7, wow, cantik juga. Kita move kepada 10, dapat detail je kan, tapi detail dia pun cantik. Korang boleh tengok ni, kalau kita zoom, detail dia masih lagi nice. Kalau dekat kebanyakan smartphone, dia biasanya ada satu je kamera yang cantik. Dia tak adalah ke semua kamera ni cantik kan. Main kamera biasanya yang satu cantik. Kalau kita zoom, then quality berbeza. Kalau kita letak 0.5, biasanya kualiti dia lagi berkurang sebab dia akan guna sensor yang berbeza, lens yang berbeza. Tapi untuk Honor Magic 8 ni memang aku impress sebab semua range dia cantik. Malangnya hari ni tak ada awan. Kalau ada awan, aku dah nak buat moving cloud biar bagi nampak awan tu bergerak. Tapi sayangnya tak ada awan. Kalau ada awan, cantik lah. Gambar ni dah boleh hantar kepada pertandingan. At least ada lah Honor tu sebab dia kan masjid yang dah lama. Aku pusing-pusing dekat dalam Masjid Zahir ni, tak jumpa apa benda nak shoot. Jadi aku move ke Aman Central. Sebab dekat Aman Central ni, dekat tempat parking dia, kita boleh shoot gambar menara daripada situ. Tapi agak risky sikit lah. Sebab kita nak kena hulurkan tangan keluar dan baru boleh ambil gambar kat situ. Kalau silap hari bulan, jatuh memang hancur lah phone ni. Kat sini memang aku nak pakai 0.5 je, nak pakai wide. Dan disebabkan dekat bawah ada trafik yang bergerak, jadi kita boleh slow motionkan kereta tu biar nampak ada efek bergerak. So macam biasalah, kita pakai silky water, exposure dalam 1-2 saat pun dah cukup. Okay, so inilah hasil dia. Korang boleh tengok lah, matahari memancar terik, tapi bayang-bayang yang ada dekat kawasan menara ni masih lagi cantik. Bayang dia tak gelap, detail dia cantik, highlight and shadow dia pun memang preserve cantik. Boleh katakan dynamic range macam mata kita nampak. Serius, gambar dah tak payah edit. Tapi disebabkan gambar menara ni, dia tak kena sangat pun dengan tema Honor ni kan. Sebab tak ada benda lagi yang menarik. Kalau ada awan yang tengah bergerak, ada kereta yang tengah bergerak, mungkin aku dah boleh submit dan adalah peluang. Sebab menara pun memang boleh dikategorikan sebagai Honor of Kedah lah kan. Dan aku decide untuk turun ke bawah. Dekat bawah dia ada setup untuk Chinese New Year. So setup dia quite cantik, ada macam taman sikit dekat bahagian bawah mall tu. Ada pokok-pokok dengan bunga warna pink-pink sakura macam tu. Dan aku decide nak cari momen kat sini lah. Mana tahu ada momen ibu dan anak yang kita boleh jadikan dia sebagai tema Honor. Tapi aku tak jumpa pula. Aku nak cari ibu yang mendukung anak dia, nak buat macam kasih sayang lah berkaitan dengan ibu dan anak, tapi tak ada pula momen tu. Setelah aku tunggu lama juga dekat sini dah nak habis masa dah pun, dah 12 lebih, masa tutup pukul 1. Dan setelah shoot aku semuanya tak berjaya, aku decide nak balik je lah kan. Dia macam redha je lah, dah tak ada gambar. Tapi kebetulan bila aku nak balik tu, aku nampak ada seorang akak ni tengah suruh mak dia atas wheelchair dan tengah menuju balik ke taman tadi tu. So aku rasa this is the best moment. Mungkin nanti bila dia sampai dekat situ, dia tengok cantik, dia akan suruh mak dia masuk. Tapi malangnya dia tak suruh mak dia masuk ke dalam, dia suruh dekat luar. So last option, aku masukkan dia ataupun aku framingkan dia dekat bunga-bunga ni supaya tak adalah distraction dan adalah sikit benda yang menarik untuk kita tengok. So jadilah itulah gambar yang aku menang. So menang pun bukan menang nombor 1 lah, menang sagu hati saja. Sebab Honor ada bawa 6 hadiah, 1 je hadiah utama iaitu bag, and then kita akan dapat hadiah lain lah. 5 lagi akan dapat hadiah yang sama, iaitu tumbler daripada Honor. So setelah dah balik, aku tanyalah ChatGPT, kenapa Honor Magic 8 Pro ni dia boleh dapat exposure yang dynamic range dia hampir sama macam mata kita. Sebab mata kita nampak highlight dan shadow dengan baik. Sedangkan kamera-kamera kita, kamera DSLR ke, mirrorless ke, kamera phone ke, kebanyakannya dia bila kita expose ke highlight, shadow akan gelap. Expose ke gelap, highlight akan burn dan habis data dia. Dan ini jawapan daripada ChatGPT. So rupanya Honor ni dia bukan saja ambil satu exposure, dia ambil antara 3 ke 5 exposure terus. So kalau nak ikutkan, dia adalah HDR lah, tapi dia telah pun diproses oleh AI menjadikan dia sangat-sangat cantik, sama macam mata kita nampak. Itu yang menjadikan gambar daripada Honor ni best gila untuk kita tengok. Dan inilah puncanya kenapa gambar tadi yang kita tangkap, gambar bunga tadi tu, ada color defect dekat situ. So sepatutnya satu color je, tapi tiba-tiba ada color yang lain. Sebabnya apabila ketika tengah dia membaca gambar tu ataupun ketika tengah
tengah dia nak menangkap 3 ke 5 exposure tu, then bunga-bunga tu bergerak. So color yang terhasil mungkin daripada exposure yang berbeza menyebabkan color dia bertukar dan ada efek dan juga defect lah dekat gambar kita tu. So aku sebenarnya tak puas lagi tau nak explore Honor Magic 8 punya features. Waktu malam tak test lagi, gambar landscape dengan air pun tak test lagi, gambar air terjun pun tak test lagi kan, gambar malam untuk shoot bintang pun aku tak test lagi. So aku tak tahulah performance untuk gambar malam dia macam mana, tapi so far kalau tengok dari segi quality not bad lah guys. Segala detail-detail gambar yang kita dah tangkap ni, kita zoom, dia tak jauh beza detail dia dengan kamera. Of course tak boleh lawan lagi lah dengan detail kamera yang sensor besar dan megapiksel besar. Tapi kalau sensor besar, megapiksel kecil macam aku punya A7S2, detail dia actually lagi better daripada A7S2 punya detail dekat gambar. So kesimpulannya, aku memang minat jugalah dengan Honor Magic 8 Pro ni. Mungkin one day kalau aku ada modal, aku akan ambil. So guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita dapat tengok dan dapat input daripada video ni. So guys, thank you very much. Jumpa lagi dalam video seterusnya.